Kau student lepas PM kan? Kenapa korang wajib buat analisis personality sebelum pilih kos? Sebab itu bukan sekadar sijil tapi jalan masa depan korang. Pertama, aptitude dan strengths. Analisis personality boleh kesan kecenderungan semula jadi korang, sama ada korang lebih rasa lebih pada logik, kreativiti, komunikasi ataupun technical. Bila kursus seiring dengan aptitude, korang akan perform lebih konsisten. Yang kedua ialah an interest alignment. Ramai student pilih kursus sebab ikut trend, ikut kawan. Bukan minat dalaman sebab tidak tahu minat dia apa. Analisis personality tunjukkan apa yang betul-betul selari dengan motivasi dalaman korang. Itu kunci nak kekal semangat. Ketiga ialah personality career mismatch. Contoh, introvert biasanya lebih tenang kerja dengan analytical, extrovert lebih suai bidang interaksi sosial. Bila kau tahu profil diri korang boleh elak mismatch yang bawa kepada stress, burnout atau dropout. Ingat, kursus yang tepat datang daripada pemahaman diri. Analisis personality itu adalah penting. Petunjuk, kompas, tanpa tu korang mungkin pilih jalan yang salah yang akan merugikan korang jangka masa yang panjang.